Buat baik pilah macam mana pun dengan orang. Buat pilah macam mesti akan ada orang benci kita. Tak akan ada semua orang sayang kat kita. Semua orang sayang. Baik pilah. Kita tengok ulama-ulama hebat-hebat pun orang benci. Tak payah tengok ulama, tengok Nabi SAW. Nabi pun orang benci. Guru saya kata apa? Berapa orang kenal kita? Berapa orang kenal kita? Kalau yang kenal kita 10 orang, yang kenal kita 10 orang aja, mesti ada seorang dua yang benci kita. Betul tak? Kan tak ada kan semua insya-Allah Ustaz saya ni orang sayang saya semua ada gitu. Lagi tuan-tuan nak buat agama, lagi orang benci. Lagi kita nak ambil agama masuk dalam diri kita, kita nak hidup beragama ni, lagi orang tak suka. Tambah kalau kita jenis tegur orang kan. Sungguh memang jadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Nabi SAW sebut, tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Antara tanda kasih tu ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan tu ada pada kawan dia. Sebab dia tak mau masuk syurga seorang-seorang, dia nak kawan dia masuk syurga sama dengan dia kan? Dia mengaji hari ni. Dia kata tentang solat sunat fajar. Dia lagi dia pelik post dekat dalam Facebook dah, dalam WhatsApp dah. Buatlah sembahyang sunat fajar ni khairul, lebih baik pada dunia dan segala isi. Tuan-tuan ingat kita post tu semua orang suka lah. Ya tak? Ada orang kata jadi ustazah pula dah. Tahu tak? Ada dalam grup tu ada kawan Perli pula tau. Ustazah mai dah. Dia tulis lagu tu dia suka ke tu? Dia tak suka. Tapi kalau merepet meraban tu dia suka sangat. Memang macam tu Soleh Semat. Tapi kita kena buat. Kalau kita tak buat, nak harap siapa buat? Siapa apa buat? Kalau yang kedua, kalau kita tak mau kemaksiatan ada pada diri kita, kita tak mau kemaksiatan tu ada pada saudara-saudara kita, maka kita kena tegur dia kalau dia buat kemaksiatan. Sebab kita rasa tanggungjawab. Kalau kita tak tegur dia, siapa nak tegur dia? Dia baik kita, dia tolong kita, tiba-tiba dia buat maksiat. Kita tahu maksiat yang dia buat tu sekali kena lempak dalam neraka. Kita kesian kan dia, kita sayang kan dia. Sebab kita tegur dia. Tapi bukan semua orang boleh terima tegur. Dia kata apa? Allah nak tegur aku. Hang tu siapa? Ingat aku tak kenal hang tu lagu mana? Lah baru-baru je belajar-belajar, pandai-pandai nak tegur orang. Susah tuan-tuan. Tapi Ustaz Simat, tanggungjawab kita nak menegur. Bila yang dia nak appreciate kita ni? Nanti bila dia duduk kat padang mahsyar. Terima kasihlah hang tolong tegur aku. Nabi Muhammad. Ada orang suka kita nasihat dia, ada orang tak suka. Tapi kebanyakan manusia takkan suka dinasihati.